Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, Alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni, aku nak review dekat apa sebiji Porsche Rally daripada Hot Wheels lah. Macam video yang sebelum ni aku dah review dekat apa Porsche daripada Matchbox, tapi yang Rally punya. So hari ni aku nak buat comparison ataupun perbezaan antara Hot Wheels dengan Matchbox punya detail. Okay, so jom aku review dekat apa Porsche Rally daripada Hot Wheels ni. Okay guys, so ni aku nak review dekat apa Porsche 911 Rally daripada Hot Wheels lah. Okay, so sebelum aku nak cerita pasal Hot Wheels ni, dia ada keluar dua variant colour lah, yang hijau dengan yang warna putih biru. Yang tu nanti aku letak link Shopee, apa boleh pilih lah, apa nak warna biru boleh, warna hijau boleh, terpulang dekat apa minat yang colour yang mana. Okay, alright, first kali aku akan review dekat apa perbezaan yang Matchbox dengan yang Hot Wheels. First kali kita tengok dia punya blister cantik ya. Yang ni pun cantik, dia ikut bentuk Aita. Yang ni pun dia ikut bentuk Aita. So bila goncang tak goyang. Yang ni dia goyang, yang ni betul-betul fit. Yang ni fit, yang ni goyang ni, kocak. Yang ni sebab dia punya boleh tengok lah, yang ni dia betul-betul ikut dekat body Aita, depan bonet. Yang ni yang 80-an kosong yang ni. Tapi yang ni yang latest 911 Rally yang 2000 tak tunjuk. 2023. Ni 2023. Yang ni 2013. 2018. So yang ni dia 911 Rally yang sebelum 911 Rally yang ni. Yang ni yang baru punya, yang ni yang lama punya. Ini macam kereta klasik lah. So kita tengok dia punya kad aku dapat ni cantik, tak ada soft corner, dia tak ada. Okay, belakang macam ni, Porsche 911 Rally Safari Mode. Okay, yang ni tahun 2024 punya keluaran. Yang satu lagi warna biru, yang ni hijau. Lagi satu untuk kereta ni dia ada RTH kot, Rare Treasure Hunt untuk kereta ni. Sport rim dia ataupun tayar dia tayar getah, warna orange punya rim. Yang ni yang biasa. Dia punya RTH tu memang mahal gila, 200 lebih, 300 lebih pun jual kat Shopee. Okay, so lampu detail cantik, livery dia lawa. Lepas tu atas dia lawa buat barang-barang dia. Belakang punya detail kosong. Dia ada spoiler. Detail bawah ada juga, tak kosong lah nampak tu. Ada exhaust. Excel tak ada, kosong. Tapi smart lah. Yang ni side by side, apa boleh tengok size dia sama lah. Tapi yang ni lawa lagi bagi aku sebab dia tinggi buat tayar dia. Ni buat betul 911 Rally tayar macam ni. Yang ni dia pakai tayar macam tayar biasa, macam tayar, bukan tayar off-road lah. Tu kata Matchbox punya detail memang lagi lawa daripada Hot Wheels. Tapi orang still prefer Hot Wheels daripada Matchbox lah. Yang ni kalau pergi kedai mana-mana kan, ada dekat pack. Kalau yang ni memang tak ada lah, orang akan rembat dulu lah. Okay, so aku rasa sampai sini saja review aku kali ni. Siapa nak beli Porsche 911 Rally ni, aku letak ni Shopee kat bawah ni, apa boleh beli situ lah. Boleh pilih nak warna putih boleh, warna hijau pun boleh ke. Okay, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa. Okay, so jumpa lagi kat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni.